How about benda yang you rasa you buat betul dan you akan encourage orang untuk buat dalam bisnes? Just percaya bahawa koyak tu biasa. Koyak itu biasa. Kalau koyak bermaksud you doing something good. Kalau you tak koyak, meaning that you takkan grow. Kita duk cakap pasal customer be complain tapi nak tahu jugalah apakah kesilapan besar Rizal dalam mengendalikan Naslimah Salihah, dan boleh kongsikan tak untuk jadi pengajaran pada orang lain? Pengajaran tu selalu berlaku sebab banyak kesalahan dibuat. Tahun pertama kesalahan ni, tahun kedua kesalahan ni, tahun sekarang 15 tahun pun ada kesalahan lain. The latest thing yang I hadapi kan adalah jangan percaya sepenuhnya apa-apa. Do background check in terms of the validity of the transaction dan sebagainya kan. Walaupun kita hire professional dan sebagainya kan, do check back. Sebab akhirnya tanggungjawab ataupun kesalahan buat decision ni akhirnya fall into the business owner juga. Betul. Jadi kalau kita gunakan staff to give the opinion atau buat kerja apa semua, do always check supaya nak elakkan daripada kesilapan dan sebagainya kan. Percaya bahawa koyak tu biasa. Kalau koyak bermaksud you doing something good. Kalau you tak koyak, meaning that you takkan grow. Kadang-kadang koyak ni kan, dia memang boleh koyak, hampir-hampir koyak. But always percaya, you kena ada cut off time dan rehat, esok ada, buat balik. Sebab dalam peniaga ni kan, a lot of uncertainty. Dia tidak akan confirm, boleh jadi. Buat A campur B takkan jadi C, takkan keluar the same result. 1+1 tak semestinya 2 lah dalam bisnes kan, it could be something else. Kena percaya whatever you do tu, if you enjoy buat, you memang really percaya benda ni, then you rasa pressure, then can be something worth it.